Pasal belum? Pasal tak kenal. Cuba kenal, cuba tengok elok, cuba faham elok, cuba perhati elok. Kita adalah sangat disayangi Allah. Namun dengan perangai macam ni, Tuhan tetap tunggu. Tunggu dengan apa? Tunggu dengan untuk memberi keampunan. Hang tak mau mai kat aku pun tak apa, tapi aku tetap kasih kat hang. Malu tak ada lah. Hang tak ingat dekat aku, makan hang duk makan situ ah. Siapa boleh tolak pendapat mengatakan yang kita makan itu datang daripada Allah? Sebab kita tak heran dengan dia. Sebab kita kata, bukan mai dari dia. Aku yang cari. Siapa yang berani kata lagu tu, angkat tangan. Confirm lah makan tu Tuhan yang bagi. Selama Tuhan duk bagi makan kerana dia ingat. Selama kita makan, apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat dengan kita makan? Tuan-tuan nak tengok, payah dah. Mari saya beritahu. Tuan-tuan beritahu lah. Tak tahu, tuan-tuan yang baca mungkin pi. Tak baca, dengar saya nak bak. Beras biji. Nak jadi beras biji ambil masa berapa lama? Beritahu. Tokak beras hari-hari berapa kilo? Nak jadi sebiji padi, nak jadi beras biji, tukar jadi nasi, berapa masa kena ambil untuk nak berkeluar sebiji beras? 6 bulan. Tuan beritahu kat saya, 6 bulan matahari nak kena naik turun berapa kali? Tuan beritahu saya, suhu matahari sampai padi boleh keluar nak kena ada banyak mana? Siapa nak buat tu? Tuan beritahu siapa nak buat tu? Nak kena hantar matahari tu cahaya dia mai dengan panas, dengan warna kena hantar mai. Sentuh daun tu. Bukan ada orang duk suap dia. Harap semua kepada usaha, harap semua kepada apa yang ada pada Tuhan. Untuk nak bagi pokok padi boleh keluar beras. Dalam masa 6 bulan tu, beras ni nak tumbuh, dia kena ada hujan. Berapa kali hujan nak turun? Macam mana nak buat hujan? Beritahu. Makan nasi buat takau, lepas tu buat cakap belai. Nak cerita lagi hak ni, sampai subuh kita habis. Nak buat hujan, kena ada air. Sebetulnya cukup. Tak cukup. Kena ada laut, kena ada tasik, kena ada sungai, kena ada permukaan yang ada air, dia cukup luas. Pasal apa? Nak kena bakar permukaan air, nak bagi dia jadi wak. Siapa nak buat ni? Pasal apa? Nak wak naik air tu terkejut lagi, habis kita semua mati. Dia buat naik wak lah. Dah wak naik lagi hilang pin macam mana? Nak buat turun hujan macam mana? Siapa nak tahan wak air tu sampai di atas supaya jadi awan? Tuan-tuan beritahu kat saya, Azad. Tuan-tuan yang mengaji fizik ni beritahu. Kau pandai sangat. Makan nasi sampai tak ingat kat Tuhan ni jenis apa ni? Dah jadi awan, nak buat turun lagu mana? Beritahu. Nak buat turun awan yang ada di langit, nak buat turun jadi hujan. Nak buat macam mana? Beritahu Azad. Engineer-engineer yang ada ni. Semua Tuhan kena tolong. Buat bagi ada awan charge positif. Buat bagi awan ada charge negatif. Bagi dua-dua tu belarak. Belarak. Positif dengan negatif. Kalau jumpa dia mesti sepak. Dia meletup, dia bagi pecah. Kalau turun di tanah rata, air tu serak. Nak kena buat turun tahu mana? Buat turun di bukit. Siapa nak kena buat bukit benda lain? Beritahu. Bukit Dogiang lagu tu, kalau air turun, bukit nanti reban. Dia kena bubuh pokok balak. Dia kena bubuh pokok akak banyak, besar-besar tu. Dia kena lindung dengan pokok-pokok kecil. Siapa nak buat pokok? Beritahu. Sembang makan nasi buat tak tahu. Dah ada pokok tu hujan turun. Siapa nak simpan air dalam tanah tu? Siapa nak tahan air tu supaya tak pergi ke lain? Tuan-tuan beritahu. Tuhan bagi warning kat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikumah tukadziban. Nikmat aku yang aku bagi ke hang. Yang mana lagi hang nak kata tak betul? Nak jawab mana? Dah waktu turun hujan, tanah nak tanam padi kena selut. Dia bubuhnya tanah batu merah tu. Nak tanam padi guna. Dah turun tanah selut, air kena bertakung. Kena ada bakteria. Kena ada virus yang menggalakkan penumbuhan padi. Wak keluar nitrat semua bagi padi ambil. Wak keluar buah yang elok. Siapa nak buat kuman ni? Makan nasi duk buat jual. Pagi penampak ni baru tahu. Tokak buat tak tahu ya. Malah ayam mak ketua besar.
Nak makan ketui ayam. Ayam nak kena hidup 4 bulan tu. Ayam nak kena ada bulu. Cekok ayam bulu yang mana? Beritahu. Cakap pandai muang duk buat layak buruk muang. Tuhan bagi botak je ayam tu mati. Ayam mati kita nak makan apa? Buat gulai bukan gulai saja. Rempah jintan manis. Siapa nak buat? Siapa pandai sini buat jintan manis? Katakan. Jintan putih. Rempah biji. Halba campur. Kulit kayu manis. Kulit kayu ketum. Bukan. Bunga lawang. Bunga cengkeh. Carrot. Ubi. Cabai. Siapa nak buat? Tuan-tuan makan nasi ayam masak merah buat tak tahu. Memang bangang betul ya. Memang betul-betul bangang lah ni. Suap buat tak tahu ya. Tuhan kata aku hantar dengan penuh kesabaran. Tak tahu. Makan. Tak habis sikit buang betul ya. Tu dia punya baral manusia ni. Ya Allah. Baral tu baral. Baral ni abang pada kaldai. Dia panggil baral. Oi, takkan kaldai kot. Saya tak kata kaldai. Saya kata baral. Pasal apa? Kalau ada akai buat tak tahu. Nak buat kipas angin ni, 5 belit ni, kena ada besi. Nak pergi robek di mana? Nak kena ada motor dalam tu. Nak kena ada derma dalam tu. Nak kena ada magnet dalam tu. Nak kena ada wire dalam tu. Nak pergi robek di mana kalau Tuhan tak bagi meh? Ni mikrofon ni tak nampak. Punggai dengan mikrofon ni, tak.